Our team is Recycle Timur. Introduce. Pembakaran terbuka daun kering dan ranting sering menjadi amalan bagi kebanyakan komuniti untuk menguruskan sisa tumbuhan. Namun, kaedah ini menyebabkan pencemaran udara, pelepasan gas rumah kaca dan risiko kesihatan seperti masalah pernafasan. Selain itu, sisa tumbuhan yang tidak diurus dengan baik boleh menyebabkan pembiakan serangga perosak dan mengubang kepada kebakaran liar. Susah tengok tu. Fatimah, kau buat apa tu? Hah? Aku nak bakar daun kering. Kenapa? Mana boleh, tercemarlah udara kita. So, aku nak buat macam mana dengan daun-daun kering ni? Korang sembang apa ni? Fatimah ni, dia nak buat pembakaran terbuka. Oh, aku tahu macam nak selesaikan masalah ni. Jom ikut aku. Nama produk ini ialah Nacegram. Nacegram merupakan satu mesin yang mengisar daun-daun kering menjadi halus. Ia bertujuan untuk menggantikan kaedah pembakaran terbuka yang mencemarkan udara. Antara fungsi dan kegunaan Nacegram adalah mengisar daun kepada saiz yang lebih kecil. Seterusnya, mengurangkan pencemaran udara dan dapat memanfaatkan sisa organik sebagai baju. Juga sesuai untuk pekebun kecil dan aktiviti kita semula. Nacegram mempunyai satu kelemahan, iaitu air. Kerana jika mesin terkena air, berkemungkinan tinggi air boleh bertapung di dalam mesin. Antara kelebihan mesin ini ialah mesra alam, serbaguna, efisien dan menjimatkan ruang kerana mengurangkan jumlah sisa organik yang perlu dilupuskan. Antara bahan dan kawasan yang diperlukan ialah stainless steel bond RM2.20, penutup balang North Coast RM1.20, mini pelon solar RM10, PVC fitting elbow RM1.20, infraboard RM10, small mini wheel RM2, baby safety lock RM4, pipe PVC RM2, kabel RM1, bilah pengisar halus RM13, motor RM40. Jumlah keseluruhan ialah RM106.70. Akhir kata, kami berharap projek mesin pengisar daun kering dan ranting ini dapat menjadi alternatif mesra alam dalam pengurusan sisa organik dan mengurangkan pencemaran udara akibat pembakaran terbuka. Dengan adanya produk ini, kita bukan sahaja membantu menjaga alam sekitar, tetapi juga membuka peluang ke arah kita semula sumber semula jadi secara lebih lestari. Semoga projek ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan menjadi langkah kecil ke arah dunia yang lebih hijau dan lestari.